mana yang akan toleh pada mak ayah ialah anak perempuan. Selalunya bukan semua. Jadi benda-benda macam itulah. Kena ada timbal balik, kena ada tolak ansur dalam hidup kita. Walaupun tak wajib, tapi dari segi hukumnya mungkin sunat, betul tak? Untuk baik pada orang lain pun sunat. Apalagi kalau dia miskin, kita kena sara dia. Apatah lagi mak ayah kita. Takkan nak biarkan merempat pergi minta sedekah, betul tak? Anak nak letak di rumah suri kenangan. Saya rasa tak sampai hati bagaimana keluhan-keluhan mak ayah yang berada di sana. Sial. Tengah tu sampai mati anak tak jenguk. Ada jenguk. Tapi bila mati tanya keran tanah dekat mana. Maka nak minta surat mati. Sebab bila ada surat mati baru boleh diuruskan harga saka, kan? Kita nak macam tu. Islam sebenarnya cantik. Islam bukan tak cantik. Bila berada dalam keadaan macam ni, melihat Islam tu macam tak cantik. Islam cantik. Tak pernah melarang, jauh sekali melarang anak-anak bila dah kahwin taat pada mak ayah ataupun berbuat baik pada mak ayah. Paling tidak hormat. Kadang saya tegur juga anak saya, tak boleh kalau macam tu anak jauh mati, janganlah melampau sangat. Gitulah maknanya. Sampai kata nak balik seminggu sekali pun tak boleh. Ada juga lah memang apa-apa kepada anak marah dia begini dah. Tapi maknanya anak tu boleh dia kawin dah, lepas diri sungguh. Yahoo, tak payah. Tapi kalau orang yang belajar, yang ada ilmu, yang hadir majlis ilmu, dia faham keadaan ini. Ya, mesti ada timbal balik. Dan kita akan rasa aku akan tua nanti. Lepas umur, betul tak? Kita akan tua nanti. Apa nasib kita tua nanti? Betul tak? Anak tak ramai, ada 2 orang je. Tapi Allah, biarlah ada 2 orang, tak apa macam ada 10 orang. Nak rasa macam tu. Ini anak 2 orang miskin sungguh. Kita nak macam tu. Kita rasa anak ramai. Walaupun tak ramai pun tak apa. Kalau tak bagi 500 pun kan lega dah.